Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton Facebook KKM. Hari ini di Perspektif Pakar, kita bawakan tajuk penyakit buah pinggang kronik. Kenali tanda, fahami punca. Jadi ramai yang tak sedar bahawa penyakit ni kebanyakannya berlaku secara senyap tanpa tanda yang jelas pada peringkat awal. Jadi dalam perkongsian kali ini, kita akan memahami apakah itu penyakit buah pinggang kronik, apakah tanda-tanda awal yang perlu diberi perhatian, serta faktor-faktor yang boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Pengesanan dan rawatan awal amat penting kerana ia mampu membantu mencegah komplikasi yang lebih serius, termasuk keperluan menjalani dialisis. Untuk itu kita bawakan seorang pakar perunding nefrologi yang berusaha Dr. Muhammad Zaimi bin Abdul Wahab, Ketua Jabatan Nefrologi Hospital Kuala Lumpur. Selamat datang ke Perspektif Pakar, Doktor, sekali lagi. Terima kasih Puan Eva. Okey ke hari ini? InsyaAllah. Okey. Jadi, Doktor, apakah yang dimaksudkan dengan penyakit buah pinggang kronik? Ataupun dipanggil chronic kidney disease, CKD. Dan bagaimana ia menjejaskan fungsi badan? Okey, untuk memahami penyakit buah pinggang kronik, kita perlu tahu bahawa terdapat dua jenis kerosakan kepada buah pinggang yang biasa kita hadapi. Pertamanya kita mendiagnos pesakit mempunyai masalah penyakit buah pinggang akut atau acute kidney injury, yang mana ini boleh dipulihkan semula. Okay. Jadi bila kita bercakap tentang penyakit buah pinggang kronik, ini bermaksud masalah buah pinggang yang dihadapi oleh pesakit akan berlanjutan dan tidak akan pulih walaupun kita telah menunggu dalam tempoh lebih daripada 3 bulan. So ini istilah penyakit buah pinggang kronik. Bermaksud apa-apa keabnormalan yang kita kesan pada pesakit, kalau tidak melepasi tempoh 3 bulan, kita tidak boleh mengkategorikan pesakit mempunyai penyakit buah pinggang kronik. Okey. Dan kita tahu buah pinggang adalah satu organ yang sangat penting dalam badan. Dia mempunyai fungsi yang sangat besar dalam membuang semua bahan-bahan kumuh yang dihasilkan oleh apa yang kita makan, ya, dan apa-apa lagi proses-proses yang berlaku dalam badan manusia, di mana setiap waktu darah kita ini akan melalui dua buah pinggang yang berada di bahagian belakang untuk dibersihkan. Jadi apa yang badan kita perlukan akan disimpan dan apa yang badan kita tidak perlu akan dibuang melalui air kencing. Jadi itulah caranya kita mengesan sama ada buah pinggang kita berfungsi dengan bagus atau tidak. Maknanya doktor, kalau lebih dari 3 bulan tu, dia dah kategori kronik. Dia dah kena teruskan rawatan lah. Kalau dalam masa kurang dari 3 bulan ataupun dalam masa 3 bulan dia pulih, maknanya? Betul. Jadi jika apa-apa masalah buah pinggang yang kita hadapi, pulih dalam tempoh 3 bulan, mereka ini tidak dilabel atau dikategorikan sebagai mempunyai penyakit buah pinggang kronik. Jadi apabila kita telah mengkategorikan seseorang itu mempunyai penyakit buah pinggang kronik, bermaksud masalah buah pinggang ini tidak boleh dipulihkan kembali. Tetapi, ini yang kita penting pada hari ini, kita cuba memberikan pemahaman kepada masyarakat, walaupun penyakit buah pinggang kronik ini tidak boleh dipulihkan, tapi kita punya banyak kaedah rawatan dan perubahan cara hidup yang boleh membantu mengawal supaya penyakit buah pinggang kronik ini tidak merosot ke tahap yang lebih teruk. Jadi ramai orang tak sedar mereka ni ada sakit buah pinggang. Kenapa penyakit ni sering dikatakan silent killer?
Ini satu mesej yang sangat penting untuk semua orang faham bahawa penyakit buah pinggang kronik ini adalah salah satu penyakit yang dikategorikan sebagai pembunuh senyap atau silent killer, di mana kebanyakan, macam di dalam pengenalan oleh Puan Eva tadi, ramai orang tidak mengetahui mereka mempunyai penyakit buah pinggang. Kerana pada peringkat awal, tiada tanda atau gejala yang ketara boleh dirasai oleh pesakit. So, sebagai contoh, darah tinggi. Darah tinggi adalah salah satu penyakit kita panggil silent killer kerana 90%. Kalau ada 10 orang yang punya penyakit darah tinggi, mungkin seorang je lah darah dia tinggi, dia akan pening. Kebanyakannya tidak punya gejala. Sama macam buah pinggang. Jadi buah pinggang, untuk mengetahui tahap buah pinggang seseorang dari segi fungsi, kita memerlukan ujian darah. Bila ujian darah ini sudah menjadi tidak normal, kebiasaannya 50% buah pinggang kita sudah rosak. Jadi, pengesanan masalah buah pinggang dengan ujian darah adalah pada peringkat yang agak lambat. Sebab itu, kebanyakan pesakit yang mempunyai penyakit buah pinggang kronik boleh dikesan lebih awal dengan melakukan ujian saringan air kencing. Kerana pada waktu inilah kita dapat mengesan peringkat masalah buah pinggang ini di peringkat tahap 1 atau tahap 2. Kerana penyakit buah pinggang kronik kita perlu faham ada 5 peringkat, dan tahap 1, tahap 2 tidak boleh dikesan dengan ujian darah. Cuma melalui ujian air kencing ataupun setengah pesakit dia buat saringan. Contohnya ada seseorang tu ingin menderma buah pinggang. Jadi kita pun buat ujian imbasan ultrasound kepada buah pinggang mereka, dan kita tengok pesakit ini punya satu buah pinggang. Jadi satu buah pinggang adalah sesuatu yang tidak normal. Dan bila kita buat ujian darah, bacaan kreatinin yang mencerminkan fungsi buah pinggang seseorang adalah normal. Dan ini mengkategorikan pesakit sebagai tahap 1 atau tahap 2 bergantung pada tahap kreatinin pesakit tersebut. Sebab kita tahu, kebanyakan kita lahir dengan 2 buah pinggang. Betul. Jadi bila kita ada 1 buah pinggang, risiko kita adalah lebih tinggi berbanding dengan orang ada 2 buah pinggang. Itu pentingnya kita klasifikasikan pesakit kepada kategori 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, supaya pada setiap peringkat penyakit buah pinggang kronik ada rawatan tertentu yang perlu diberikan kepada pesakit. Rawatan tak sama kan? Tak sama, betul. Okey. Jadi punca utama yang boleh sebabkan seseorang dapat penyakit buah pinggang tu, doktor? Di Malaysia, kalau kita tengok kepada statistik yang kita ada, kebanyakan pesakit yang mempunyai masalah penyakit buah pinggang kronik ini berpunca daripada masalah yang kita sedia maklum adalah penyakit kencing manis. Dan keduanya adalah penyakit darah tinggi. Dan kepada ekstrim yang paling teruk, apabila buah pinggang itu dah melalui peringkat 1, 2, 3, 4 dan 5, bila berlaku kegagalan buah pinggang tahap akhir, di mana rawatan gantian buah pinggang diperlukan, sama ada melalui pembedahan buah pinggang ataupun dialisis. Majoriti, 80% pesakit di Malaysia adalah disebabkan kencing manis dan darah tinggi. Dalam 50% kencing manis, 30% darah tinggi. Jadi kita kena faham, kedua-dua penyakit ini memang menjadi satu masalah besar kepada negara, tetapi kedua-dua penyakit ini boleh dirawat dan dikawal dengan ubat-ubatan yang sedia ada pada hari ini. Jadi yang penting adalah pesakit mengambil rawatan yang disyorkan oleh pihak doktor dan melakukan ujian berkala untuk memastikan buah pinggang mereka berada pada keadaan yang stabil. Jadi macam mana doktor, penyakit diabetes, darah tinggi ni boleh rosakkan buah pinggang kita dalam jangka masa panjang? Jadi kita perlu tahu di dalam badan manusia kita mempunyai salur-salur darah, dan di buah pinggang itu sendiri kita punya banyak salur-salur darah halus yang memainkan peranan dalam membolehkan buah pinggang menjalankan fungsi-fungsi penting untuk badan. Jadi apabila pesakit kencing manis, kawalan gula mereka tidak terkawal, jadi dia akan menjejaskan salur-salur darah yang berada di penapis-penapis di dalam buah pinggang kita yang dipanggil nefron. Kita mempunyai berjuta-juta nefron yang bertugas sebagai penapis di dalam buah pinggang kita. Dan salur darah yang terjejas ini disebabkan sama ada kencing manis, gula tinggi sangat, ataupun tekanan darah yang tinggi. Sebab itu akan menyebabkan
kita punya saluran itu jadi mengeras, ya. Dan itu juga menjadi masalah kepada buah pinggang tersebut. Jadi yang penting adalah kawalan kencing manis pada tahap sepatutnya dan juga memastikan tekanan darah kita berada pada target yang ditetapkan untuk setiap individu. Jadi kita perlu faham setiap pesakit adalah unik. Satu pesakit satu dan pesakit dua, mereka tidak sama. Jadi dia punya perawatan dan dia punya target rawatan berbeza. Di sini pentingnya pemantauan dari pihak doktor yang merawat. Jadi selalunya kan golongan yang berisiko untuk dapat sakit buah pinggang, diabetes ke, tekanan darah tinggi ke, orang selalu kaitkan dengan orang yang berusia warga emas, 40 tahun ke atas. Tapi adakah ia boleh berisiko, golongan muda juga berisiko untuk dapat penyakit ni? Semua orang berisiko untuk mendapat penyakit buah pinggang. Tapi yang macam Puan Eva sebutkan tadi, ada dia punya kebenarannya sebab melalui kajian, ya, kita tengok kajian morbidity yang pernah kita lakukan pada tahun 2009 dan juga pada tahun 2015, risiko utama penyakit buah pinggang kronik, nombor satu adalah memang usia. Sebab kita tahu selepas umur 40 tahun, buah pinggang kita akan menurun fungsinya sepanjang tahun. Itu nombor satu, usia. Kedua, kencing manis. Dan ketiga, darah tinggi. So, ini dah risiko utama kerosakan buah pinggang di Malaysia. Ya. Tetapi, golongan muda hari ini, ya, ini yang kita perlu membuatkan masyarakat sedar bahawa semua orang berisiko, terutamanya jika kita tidak mempunyai gaya hidup yang sihat. Kita juga mempunyai masalah obesiti. Ini tidak terhad kepada warga emas. Kita juga mempunyai masalah dengan merokok, vape, ya, dan ini juga pada golongan-golongan muda. Dan kita juga tahu melalui kita punya kajian morbidity juga, physical inactivity, ya, 95% penduduk di Malaysia tidak aktif. Dan ini menggalakkan masalah-masalah seperti berlebihan berat badan atau lebih teruk lagi obesiti yang boleh meningkatkan kadar diabetes dan juga darah tinggi yang merupakan sebab utama kepada penyakit buah pinggang kronik. Dan lagi satu yang juga sangat-sangat penting yang saya perlu tekankan adalah satu gejala di mana kita melihat banyak iklan di social media contohnya yang mempromosikan suplemen-suplemen tertentu atau rawatan-rawatan khusus untuk penyakit buah pinggang kronik. Jadi macam yang saya terangkan awal tadi, penyakit buah pinggang kronik bermaksud kerosakan itu tidak boleh dipulihkan kembali. Jika boleh dipulihkan kembali, itu bukan penyakit buah pinggang kronik. Itu penyakit buah pinggang acute. Acute kidney injury memang boleh pulih seperti biasa. Jadi jika ada, ya, di social media yang mengiklankan, ya, rawatan yang boleh mereversekan penyakit buah pinggang kronik, bermaksud orang yang menjual tu tak faham konsep penyakit buah pinggang kronik yang memang tidak boleh diubati. Ya? Jadi itu yang penting. Yang penting kita tahu apa faktor risiko yang kita ada dan kita perlu membuat ujian saringan awal. Dan macam yang saya terangkan tadi, ujian darah sahaja tidak memadai. Kita perlu, ya, melakukan apa yang kita panggil targeted screening, terutamanya orang yang memang mempunyai masalah kencing manis, darah tinggi, obesiti, ya, ataupun sejarah keluarga di mana ahli keluarga terdekat mempunyai sejarah buah pinggang terpaksa kepada rawatan dialisis. Jadi mereka ini perlu menjalani ujian sarangan untuk mengesan pada peringkat awal. Jadi ini adalah satu, orang kata, antara penyakit yang berbahaya kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kanser ataupun sakit jantung. Ini pun antara yang termasuk, ya, bahaya. Jadi untuk kita kupas lagi, kita akan kembali selepas ini. Kita berhenti dulu.
Okey doktor, kita kembali balik nak tahu tanda-tanda awal yang perlu diberi perhatian sebelum keadaan jadi lebih serius. Okay, antara tanda awal yang kita boleh kesan, sebagaimana yang saya terangkan tadi, pada tahap 1 dan tahap 2, kebanyakannya memang tiada tanda. Tetapi ada juga penyakit yang boleh menjejaskan buah pinggang secara langsung, di mana kita gelar penyakit ini glomerulonephritis. Okey. So ini yang di mana protein akan banyak dikeluarkan melalui air kencing. So salah satu tanda awal yang kita nampak adalah kita punya kencing itu berbuih, ya. So itu antara tanda awal yang kita boleh kenal pasti. Selain daripada itu, antara gejala-gejala yang buah pinggang itu sudah bermasalah, mereka boleh mempunyai masalah dengan tahap darah merah, ya? Ataupun kita punya masalah anemia. Kerana kita tahu buah pinggang kita juga menghasilkan hormon untuk pembentukan darah merah yang memang ditukar setiap 3 bulan di dalam badan manusia. Jadi kita boleh nampak pesakit mempunyai tanda-tanda seperti cepat penat, cepat letih dan menjadi pucat. Tapi sebenarnya anemia ini pun dah agak lewat. Dan selain kalau lebih teruk daripada itu, dan mereka boleh mempunyai kaki yang sembab, dan juga mempunyai masalah seperti air berkumpul di rongga peritoneum yang menyebabkan kita Buncing. dulu masa kecil, kita kata kalau orang ada busung, sebab adalah dibuat buatan orang tu bukan. Itu adalah salah satu daripada buatan diri sendiri. Gejala masalah buah pinggang, ya. So ini yang kita biasa nampak yang sebelum, kerana pada tahap yang mana pesakit memerlukan rawatan dialisis, kebiasaannya ini peratusan buah pinggang yang tinggal tu mungkin 5 atau 6% sahaja. Jadi even pada tahap 5 di mana fungsi buah pinggang ni kurang 15%, majoriti pesakit masih tidak mempunyai gejala-gejala yang ketara yang menyebabkan mereka sedar mereka mempunyai masalah buah pinggang. Tetapi banyak juga pesakit yang kita jumpa, tahap buah pinggang sangat teruk, tapi sebenarnya gejala seperti anemia, yang masalah kurang darah merah ni, dan cepat letih, cepat penat, dah ada berlaku dalam 2-3 bulan tapi tidak mendapatkan rawatan yang cepat. Jadi kalau ada air kencing berbuih, kaki sembab, atau kita nampak kawan-kawan kata kita nampak pucat, jadi eloklah kita ke klinik ataupun ke hospital untuk membuatkan ujian saringan. Okey doktor, sejauh mana gaya hidup seperti pemakanan tak sihat, beli minuman yang fancy-fancy tu kan, kurang minum air dan pengambilan ubat tanpa kawalan boleh beri kesan kepada buah pinggang, termasuk beli suplemen yang meriah yang orang jual sana sini tu? Jadi kita memang ambil maklum bahawa gaya hidup sangat mempengaruhi tahap kesihatan seseorang dan dia juga mempunyai kesan langsung terhadap kesihatan buah pinggang itu sendiri. Jadi kita tahu jika kita tidak mempunyai apa yang kita panggil tahap pergerakan yang bagus, physical inactivity, tidak mempunyai satu kehidupan yang aktif lah, kurang. Sebab dalam kajian mobility kita juga, kebanyakan pesakit, 50% penduduk Malaysia ni kebanyakan duduk sahaja, tidak melakukan pergerakan fizikal. So ini akan meninggikan risiko untuk mendapat masalah berlebihan berat badan, dan juga pengambilan gula berlebihan, pengambilan garam berlebihan. Sekarang ni kita banyak produk-produk, contohnya lah kita banyak fast food. So makanan-makanan yang diproses ni sebenarnya mempunyai bahan-bahan kimia yang boleh juga mempunyai kesan dalam jangka masa panjang kepada kita punya kesihatan buah pinggang. Antara penyumbang. Ya, sebab itu kita galakkan itu kan natural food, makanan yang tidak diproses, yang kita masak sendiri. Contohnya makanan dalam tin. Benda-benda macam tu memang kalau boleh kita elakkan untuk kita mempunyai pemakanan yang lebih sihat, lebih seimbang. Lagi satu yang kita kenal pasti adalah pengambilan sayur dan buah-buahan di kalangan penduduk Malaysia juga adalah sangat kurang. Jadi ini semua adalah apa yang kita boleh amalkan untuk mengurangkan risiko kita mendapat penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, seperti darah tinggi, dan ini secara tak langsung insya-Allah akan menyebabkan buah pinggang kita ni tidak mempunyai risiko untuk terjejas pada masa akan datang. Sebab macam saya sebutkan tadi, lepas umur 40 tahun, fungsi buah pinggang akan menurun. Jika kita sihat pada umur 40 tahun, jadi
penurunan fungsi itu adalah sangat perlahan. Ya, dia mengikut usia. Tetapi jika kita mempunyai masalah kecil manis disebabkan gaya hidup kita yang tidak sihat, dengan merokok, dengan vape, ya, jadi ini akan menyebabkan kemerosotan buah pinggang ini menjadi sangat cepat. Doktor bagi contoh. Saya ada pesakit yang didiagnos tahap 3 pada tahun ini. Selepas 15 tahun, 20 tahun masih berada di tahap 3. Okey. Tapi kita ada juga pesakit yang ada kencing manis tahap 3 tahun ini, tapi dalam masa 2 tahun dah buat dialisis. Apa masalah dia? Masalah nombor satu yang saya nampak, apabila dimaklumkan mereka mempunyai masalah buah pinggang, jadi mereka tertarik. Jadi kita tak nak salahkan pesakit. Di sini pengetahuan tentang penyakit itu sendiri sangat penting. Jadi dia orang mula cuba mencari penawar. Ini yang selalu pesakit saya tanya, ya. Dan kita tak nafikan, dalam Al-Quran pun cakap setiap penyakit ada penawar. Tapi doktor boleh sebutkan hari ini, sampai ke tahun ini, hari ini yang kita buat rakaman ini, masih belum ada penawar untuk penyakit kencing manis, masih belum ada penawar untuk penyakit darah tinggi. Dia cuma ada ubat untuk mengawal. Tapi proses untuk mencari penawar ini sentiasa berterusan. Okay. Contohnya, TB. Dulu mana ada ubat? Sekarang penyakit TB ada ubat. Sama macam insulin. Dulu kita tak ada insulin. Ya, kalau orang yang type 1 diabetes meninggal bila mereka masih kanak-kanak. Tapi kita dah jumpa insulin. Jadi kita pun berharap satu masa nanti, kita punya ubat yang boleh menyembuhkan kencing manis, menyembuhkan darah tinggi, dan menyembuhkan masalah buah pinggang. Sampai hari ini belum ada. Jadi yang tadi yang Puan Eva sebut pasal suplemen, kita kena faham apa yang kita consume, apa yang kita makan, semua akan dicernakan dan diserap dalam darah. Dan darah kita akan pergi ke buah pinggang. Dan dalam suplemen-suplemen ini, kadang-kadang kita tidak tahu jumlah proteinnya, jumlah steroidnya, jumlah what we call heavy minerals dalam tu, yang boleh menjadi masalah kepada buah pinggang yang tidak sihat. Kalau buah pinggang sihat mungkin tidak begitu serius, tapi kalau kita sudah mempunyai masalah, ini akan mempercepatkan kerosakan buah pinggang kita. Buatkan buah pinggang tu bekerja lebih keras. Betul. Jadi macam doktor pernah cakap tadi dari awal, kalau buah pinggang kronik dikesan dari peringkat awal, adakah ia masih boleh dikawal atau dicegah daripada dia jadi lagi teruk? Maknanya tahap 1 hingga 3 bulan jika pulih kira okeylah, tapi kalau seterusnya masih berpanjangan bila dah rosak tu, adakah dia masih boleh kawal ataupun hanya bergantung kepada ubat saja? Macam saya terangkan tadilah, malangnya sampai ke hari ini kita belum jumpa penyembuh atau penawar. Tetapi jika kita kesan masalah ini di peringkat awal, memang ada rawatan yang berkesan untuk menstabilkan fungsi buah pinggang tersebut. Saya ada satu pesakit, dah saya follow up dia daripada 2011. Ya. Sekarang dah 2026. Dia tahap 4 2011. Pada tahun ini pun masih berada di tahap 4. Ya. So maksudnya dengan rawatan dan pemantauan yang rapi, kita boleh menstabilkan, maksudnya kita memperlahankan kerosakan buah pinggang. Jadi bila doktor sudah membuat diagnosa yang seseorang itu mempunyai penyakit buah pinggang kronik, matlamat kita adalah untuk memanjangkan hayat buah pinggang tersebut supaya kita tak nak dia dalam hayat mereka terpaksa membuat pemindahan buah pinggang ataupun membuat rawatan dialisis. Itu matlamat kita. Tapi ramai orang dia ingat, tapi doktor kena cakaplah kalau katakan apa yang kita dah kawal, tekanan darah dah terkawal, gula dah terkawal, tidak mengambil suplemen ataupun ubat-ubat yang tanpa nasihat doktor, dan buah pinggang mereka makin merosot. Ya? Memang kita ada dalam 20% pesakit yang walaupun kita dah kawal dan bagi ubat yang sepatutnya, masih juga merosot. Jadi transition, peralihan daripada rawatan untuk penyakit buah pinggang kronik ke rawatan gantian buah pinggang itu perlu satu proses yang seamless. Ya? Maksudnya peralihan itu patut berlaku dengan kita kata cara teratur dan selamat untuk pesakit. Jadi doktor, kalau kata dia tahap berapa tu yang kata dia start kena dialisis? Okey. Biasanya dialisis ni cuma perlu bila sudah mencapai tahap 5. Tapi bukan pada peringkat awal tahap 5. Ya? Dan dialisis itu sendiri sebenarnya tidak bergantung kepada satu bacaan darah semata-mata. So kita melihat kepada beberapa faktor.
Contohnya jika toksin dalam badan sudah terlampau tinggi, pesakit sudah tidak selera untuk makan. Ataupun pesakit yang mempunyai masalah keseimbangan air dalam badan. Ya, walaupun dengan ubat-ubatan untuk membuatkan mereka kencing lebih banyak, mereka masih mempunyai kaki yang bengkak, mempunyai air di dalam paru-paru. Dalam keadaan begini, doktor terpaksa buat rawatan dialisis untuk mengeluarkan cecair berlebihan dalam badan. Jadi, itu yang bagi saya yang penting. Nombor satu, kita cuba kesan awal. Kerana kalau kita di peringkat awal, kebanyakan rawatan kita ada pada hari ini boleh memanjangkan hayat buah pinggang tersebut. Ya, itu yang kita nak. Dan bila terpaksa, ya. Jadi kita kata kebanyakan orang perlu dialisis ini bila fungsi itu dah kurang 10%. Tahap 5 ni bila kurang 15%. Tapi kebanyakan perlu dialisis pada kurang 10%. Jadi kalau dia belum sampai tahap 5, katalah tahap 3, 4. Maknanya macam contoh pesakit doktor tadi 2011 sampai sekarang masih tahap 4. Adakah tahap tu dia boleh turun ke tahap 3? Ataupun dia memang kekal je macam tu sampai sepanjang hayat dia? Sebab tu kadang-kadang berlaku juga apa yang kita panggil acute on chronic. So, kan saya kata tadi ada dua jenis kan? Yang boleh reverse tu acute kidney injury. Yang berterusan ni chronic kidney disease. Ya? Tapi ada juga yang chronic kidney disease, contohlah kreatinin normal untuk kebanyakan orang kurang daripada 100. Jadi bila kreatinin meningkat, bermaksud fungsi buah pinggang kita tak bagus. Jadi kadang-kadang mungkin dia punya peratusan buah pinggang tu 29%. 29% is tahap 4. Tapi lebih 30% adalah tahap 3. So kadang-kadang dia kurang minum air ke, so badan dia kering sikit, kreatinin dia naik, dia punya fungsi buah pinggang menurun. So mungkin pada hari ini dia datang, kita tengok 29%. Tapi that 20% dalam masa 3-4 bulan mungkin naik 31%. So dia boleh ada perubahan antara 3 dan 4 di situ. Tetapi yang lebih penting daripada bacaan tu sendiri adalah dia punya trend. Ya? Sebab daripada trend kita nampak, jadi kita boleh tengok kalau buah pinggang atau tu turun naik fungsi dia, doktor tak bimbang. Yang doktor bimbang bila fungsi buah pinggang ni sentiasa menurun setiap kali pesakit datang untuk rawatan. Ya, dan lebih kita bimbang kalau penurunan tu mendadak. Maksudnya penurunan tu sepatutnya peratusan buah pinggang ni dia 1% je setahun dengan umur maksimum. Tapi kadang-kadang kita tengok ada setengah pesakit tu 1 tahun dia boleh hilang sampai 6%. Jadi kalau dia 20% tahun ini, 1% hilang dengan umur saja sebab kawalan lain bagus, mungkin lagi 10 tahun baru dia perlu dialisis. Kalau perlu. Ya. Tapi kalau dihilang 5% dalam masa 6 bulan, tak sampai 2 tahun dia dah kena buat dialisis. Sebab 20% tu, 5 bulan hilang 5%, 1 tahun dah tinggal 10%. So dia mungkin perlu rawatan dialisis. Ya. Jadi doktor, apakah langkah pencegahan yang boleh diamalkan? Mungkin menjalani pemeriksaan saringan kesihatan atau yang berkaitan oleh masyarakat bagi memastikan buah pinggang mereka kekal sihat sepanjang hayat. Yang penting saya rasa apa yang diwawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Sekarang kita ada kempen untuk kurangkan garam, ya, kurangkan pengambilan gula. Jadi bagi saya cara hidup. Itu yang sangat penting. Ya. Makanan yang seimbang, kita memerlukan aktiviti fizikal, ya, dan kurangkan perkara-perkara berisiko. Contohnya merokok. Ya. This is something, sesuatu yang kita boleh, ini semua pilihan masing-masing, ya, untuk kita sihat atau tidak sihat. Dan cuba cari pemakanan yang lebih sihat. Ya. Kita cuba tak nak lah. Sebab sekarang banyak sangat kita punya restoran-restoran yang kita kata fast food yang bagi saya boleh mempengaruhi lah tahap kesihatan seseorang. Jadi bagi saya cara hidup adalah satu yang sangat penting. Nombor 2, kepada mereka yang berisiko. Ini penting. Sebab sekarang kita mempunyai program saringan yang sangat bagus. Saringan di bawah pekesok ada. Saringan B40 ada. Jadi di mana-mana sahaja saringan boleh dibuat. Kita pun tahu ada macam NGO, National Kidney Foundation juga membuat proses saringan ya, pada tempoh-tempoh tertentu. Jadi gunakan peluang ini untuk mengetahui tahap kesihatan buah pinggang masing-masing. Terutama mereka yang mempunyai risiko, kencing manis, darah tinggi, umur dah lebih 60, ya,
ataupun mereka yang mempunyai keluarga terdekat yang pernah menghadapi masalah buah pinggang hingga terpaksa membuat rawatan dialisis. Jadi saudara dan saudari, penyakit buah pinggang kronik ini merupakan penyakit yang tidak boleh dipandang ringan kerana ia boleh menjejaskan kualiti hidup dan membawa komplikasi serius jika tidak dirawat lebih awal. Jadi oleh itu kita perlu peka terhadap tanda-tanda awal seperti cepat letih, bengkak pada badan, perubahan corak kencing iaitu yang berbuih tu dan tekanan darah yang tidak terkawal. Dan untuk itu kita ucapkan berbanyak terima kasih kepada doktor kerana telah memberi penjelasan yang dalam, yang lebih jelas untuk semua penonton dan termasuk saya juga. Dan diucapkan Dr. Muhammad Zaimi bin Abdul Wahab, semoga kita dapat berjumpa lagi dan terima kasih sekali lagi sebab sudi berkongsi maklumat penting serta nasihat-nasihat yang berguna kepada kita semua. Ingat, pengesanan awal mampu menyelamatkan nyawa dan memberi peluang untuk rawatan yang lebih berkesan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.